Syaitan kemungkinan tidak mampu untuk menggelincirkan manusia dengan dirinya sendiri. Maka syaitan akan menggunakan tentera yang lain seperti nafsu dan juga menggunakan bisikan-bisikan yang lain yang boleh menyesatkan dan menggelincirkan seseorang manusia. Seperti apa? Seperti bagi mereka yang gemar pada kemasyhuran, bagi mereka yang suka akan kemasyhuran, bagi mereka yang suka dikenali orang, bagi mereka yang suka bahawasanya dia ini dilihat sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang baik, maka itu juga merupakan tentera daripada tentera-tentera syaitan, di mana tentera daripada tentera-tentera syaitan inilah yang akan membinasakan manusia sekalipun syaitan tidak menggodanya pada setiap masa. Itu syaitan akan membisikkan kepada dia supaya gemar akan kemasyhuran. Maka setelah dia dihinggapi penyakit suka akan kemasyhuran, maka secara sendirinya penyakit itulah yang akan membinasakan agama dan akhirat bagi seseorang. Dan di sini kenapa betapa penting kita mempelajari, mendalami dan mengamalkan ilmu tasawuf.